ada belajar Iqra' dengan seorang member saya tu, tapi separuh jalan sebab dia tak sihat dah, tak boleh nak belajar. Tak kenal huruf lah, saya memang tak kenal huruf. Lepas tu bila saya nak baca, saya akan tulis bahasa Malaysia dekat bawah ayat tu. Setiap ayat saya akan tulis. Saya dapat kaedah ni senang untuk ingat lah, sebab dia ada pergerakan, jadi kita senang nak ingat suatu huruf tu. Paling seronok saya cepat dapat tangkap lah setiap satu huruf tu, boleh senang ingat. Kita tak perlu rasa malu lah, walaupun kita dah berusia, kita jangan rasa ketinggalan. Sebab belajar ni tak kira umur, tak kira usia lah. Bila-bila masa pun boleh belajar. Tak perlu nak merasa malu, takut, segan.